Mak dengar aku. Dah lah aku gendong mu. Mu ni kan nak aku sokmo. Cina tu hamba mu. Memanglah Cina tu hamba aku. Dah mu suruh aku kabur ke Cina tu. Suruh aku pergi beli benda tu. Minyak. Benda ni. Tuti lori. Bang. Mana ada? Lori mana pakai tuti dia kabur? Sekarang ni apa mu macam gedak huben ni sekarang ni? Mu tahu tak pasal komponen lori ni? Tahu? Ya gedak mu tahu. Tahu? Ni apa ya? Cermin. Untuk benda. Untuk membawa lori. Lepas tu? Lenggok atas. Lenggok atas, tengok atas je. Jangan tengok depan. Jangan? Jangan. Tengok atas. Tengok. Bawa. Tengok atas. Tengok atas bawa sampai itu. Sambil gitu. Bawa. Tak accident? Tak. Ya tak mu? Tak. Tak situ mu. Tengok. Kagak. Besi kabung paper. Pak. Besi ke kabung? Kabung paper. Kabung fiber. Kabung fiber tak kagak? Tak karak. Ya tak mu? Dah bawah ni benda? Bawah ni plastik. Atas kabung? Atas kabung. Lori ni jenama benda? Isuzu. Isuzu? No. D-A-I-D S-A-T ni T-H-S-U. Lepas tu bunyi? Isuzu. Isuzu Cuma aja. A-I-A-Z Isuzu. Isuzu. Sekali lagi? A-I-A-Z Isuzu. Uzu. Isuzu. Isuzu Lori jenama Isuzu Isuzu. Berapa cc lori ni? 60. 60 cc? Macam Waisuku naik dyno ni. Ya ke dok mu 60 cc? Cuba gerang aku nak tengok dah gerang. Ada tak gerang? Ada? Tengok tak? Mari sini sikit, mu tengok sekali. Gerang dia dah lah. Ada ada. Ya tengok. Oh, banyak kat gerang dia. Gerang dia ni. Gerang yang aku. Pak. Gerang yang aku. Gerangnya aku. Gerang yang aku. Apa mu gerang kat aku ni? Mu gerang ke? Gerang kat aku. Buat apa? Buat apa gerang ni? Sebab benda? Sebab lori ni. Sebab lori ni tak terjual lagi. Tak jual lagi. Tak jual benda aku bayar dah duit kemung. Mu nak gerang kat aku pula. Banyak gerang kau. Gerang dia ni. Gerang yang aku. Gerangnya aku. Gerang yang aku. Aduh lah ni. Ni kenapa gini? Cermin macam kelak. Pecah. Muka abang dah pecah gitu. Dah kotak mana kotak?